Korang tahu tak apa zakat khultah dalam app MySNB ni? Ini cara kiraan zakat ASNB terbaru tau. Sekarang dah ada 2 kelas pengagihan pendapatan untuk dana harga tetap, iaitu kelas A, pendapatan dan bonus tanpa tolak zakat, dan kelas B, pendapatan dan bonus bersih selepas tolak zakat 2.57%. Yang bagusnya cara kelas B ni, zakat ASB dikira secara automatik, ASB tolong uruskan bayaran zakat dan modal simpanan tak berkurang lepas ditolak zakat. Kami dah explain cara kiraan sebelum ni. Boleh tengok video part 25 dalam playlist KBSP dan SB kami. Okey, untuk pencarum Muslim, ini cara tukar ke kelas B. Save cepat untuk rujukan. Tekan menu zakat khultah. Baca dulu cara zakat khultah dikira dan diuruskan. Kalau setuju, pilih dana untuk sertai kelas B. Pilih dana yang anda nak tukar ke kelas B. Baca pengakuan dan tekan teruskan. Take note yang bila anda dah tukar ke kelas B, anda tak boleh patah balik ke kelas A. Kalau setuju, tekan pasti. Tekan push notification. Sahkan penyertaan anda. Anda dah berjaya tukar dana ke kelas B. Nanti boleh monitor terus zakat dekat sini. Settle! Forward video ni dekat kawan dan family supaya diorang pun tahu juga. Okay? Di Central dah explain, jangan lupa follow.